Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi. Kali ni saya nak bercerita sikit lah. Okey, ni pandangan saya dan pandangan orang lain. Okey, ada yang cakap kat saya lah, dia jumpa saya, banyak bunga ni keluar, kena buang ni. Kalau macam ni kena buang ni, tinggalkan 2-3 tangkai saja satu tempat. Okey, boleh buang. Tapi kalau tinggal 2-3 tangkai tiba-tiba tak lekat, habuk pun tak ada. Okey. Memang banyak ni nak buang. Sana tinggal 2-3 tangkai, sini tinggal 2-3 tangkai. Dia suruh tinggal macam ni. Tinggal macam ni supaya senang lekat. Kalau macam ni tak lekat. Ya. Dia kalau banyak-banyak macam ni kena buang. Kena tinggalkan lebih kurang dalam 4 puntung saja macam tu. Saya tak tahulah dia belajar mana. Mungkin pengalaman dia dah daripada kebun dia buat macam tu. Mungkin. Tapi saya tak. Yang lepas-lepas dekat kebun saya tak pernah buang pun. Pernah berbuah sampai ratus-ratus biji sepokok pun ada. Tak pernah usik pun buang. Bunga lah lebat macam mana sekalipun, saya tak pernah buang satu pun potong. Dia semula jadi. Ada yang lekat sampai 100 biji sepokok, ada yang sampai 200 biji pun ada. Tak pernah lagi arwah ayah saya cakap pergi buang bunga tu. Tak pernah. Semula jadi. Sampai sekarang pokok tu besar, berbuah lagi. Bunga lebat macam mana sekalipun, tetap kalau dia nak lekat, dia bertahan 10 biji lah dia lekat. Kalau dia mampu bertahan sampai 100 biji lah dia akan lekat. Kalau kita nak bantu dia, bunga yang banyak tu, kita nak kurang nak bagi dia lekat lagi banyak, tak tahulah tu. Mungkin kalau daripada kita tak usik dia, tak buang dia, tak kurangkan bunga, dia boleh lekat 100 biji. Tapi kalau kita cuba kurangkan bunga, lekat sampai 200 biji, itu Wallahualam, saya pun tak pernah cubalah. Mungkin boleh jadi. Tapi kalau kata nak pergi panjat, buang bunga ni, buang, tak kot. Biarlah dia semula jadi. Ya, macam ni. Yang ni dah besar sikit, yang ni kecil sikit. Ni besar sikit, yang ni kecil sikit. Ada yang baru nak keluar pun ada. Tengok. Okey. Pada pendapat saya lah, pengalaman saya, tak perlu buang. Biar je. Kalau bunga banyak macam ni, lekat 10 biji pun dah alhamdulillah. Dapat juga rasa. Tapi kalau nak cuba-cuba buang tu, mungkin dia dah buah besar-besar macam ni, boleh nak pilih. Nak buat ni lah, pilih-pilih grade buah. Tapi kalau masa bunga ni, rasa tak perlulah. Macam ni.